Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Amat Senator atas soalan yang telah dilontarkan. Kementerian Pendidikan Tinggi secara konsisten berusaha memperbaiki kualiti pendidikan tinggi, khususnya dalam memastikan graduan memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan industri serta selaras dengan dasar-dasar kerajaan seperti ekonomi madani dan New Industrial Master Plan dan New Energy Transition Roadmap dengan izin. Dalam hal ini, pelbagai inisiatif telah dan akan dilaksanakan antaranya. Yang pertama, memastikan program pengajian di institusi pendidikan tinggi kekal relevan, di mana fokus kita ialah melaksanakan semakan semula kurikulum, program akademik selaras dengan kemajuan teknologi terkini, pelaksanaan saringan awal yang ketat untuk program yang menjadi fokus dan keperluan guna tenaga negara sahaja yang ditawarkan, penekanan agar APT mengadaptasi elemen kurikulum tersedia masa hadapan, future ready kurikulum dengan izin, dan memperkukuh inisiatif sedia ada seperti program pengajian Mod 2U2I, 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri, yang merupakan program yang berasaskan work-based learning, dan juga program First Year Industry Exposure FYIE dengan izin yang memberi pendedahan pelajar kepada industri pada tahun pertama pengajian. Yang kedua, kita juga memperkukuhkan kerjasama antara IPT dan juga industri melalui inisiatif Badan Koordinasi TVET, Kerajaan Industri atau Government Industry TVET Collaboration, GITC. Antara inisiatif dibangunkan oleh GITC ialah TVET Digital Platform Placement Center dengan izin untuk mewujudkan platform digital khusus melalui penempatan kerja graduan dan latihan industri pelajar TVET yang memadankan program akademik APT dengan keperluan spesifik industri. Yang ketiga, kita meningkatkan kemahiran dan peluang pekerjaan dalam kalangan graduan TVET melalui kerjasama dengan Khazanah Nasional Berhad dalam melaksanakan program Global Initiative for Future Talent GIP melalui modul latihan yang diselaraskan dengan keperluan industri. Dan untuk 10 tahun akan datang, berdasarkan Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia PPTM 2025-2035 yang sedang dibangunkan oleh KPT, antara lonjakan yang berkaitan dengan kualiti graduan adalah lonjakan pertama, pelajar yang adaptif berteraskan kemanusiaan dan keusahawanan, dan lonjakan ke-8, kita ada 10, ini lonjakan ke-8, pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan seterusnya, kita meningkatkan kompetensi dan kepakaran tenaga pengajar yang tadi melibatkan mahasiswa, tapi sekarang ni pensyarah-pensyarah kita melalui inisiatif dan program kolaborasi antara universiti dan industri, academic industry partnership, kerjasama strategik dengan sektor industri dan dengan para akademik dan penyelidik perlu diperhebat melalui perkongsian ilmu dan kemahiran supaya kompetensi tenaga pengajar dapat diperkukuhkan. Justru kerajaan amat menghargai dan berterima kasih atas komitmen dan kerjasama industri secara berterusan dalam mendokong penglibatan pelajar bersama industri yang secara tidak langsung berupaya meningkatkan daya saing graduan di pasaran kerja dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Semantaman. Terima kasih Yang Amat Datuk Speaker. Kalau kita melihat dari segi pembangunan teknikal seperti TVET, kemahiran digital dan sebagainya, saya berpendapat bahawa pendidikan tinggi perlu memberi perhatian kepada pembangunan kemahiran insani. Melihat pada keadaan sekarang, jika dibandingkan dahulu, graduate lokal dengan graduate yang berada di luar negara, daya saing, daya boleh berdikari. Sekarang ni melihat kepada keadaan budaya, adab dan juga attitude yang ada dalam fikiran pelajar-pelajar ataupun graduate-graduate yang ada dalam negara kita ini. Adakah langkah kementerian dalam memperkasakan kemahiran insani untuk menyediakan pelajar-pelajar kita agar lebih berdaya tahan? Ini soalan saya. Sebab melihat kepada keadaan sekarang dan attitude yang ada kepada penuntut-penuntut universiti yang ada dalam negara kita. Terima kasih. Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan Yang Amat Senator. Memang kita antara yang kita tekankan dalam
membangunkan bakat-bakat terbaik negara ini selain daripada aspek teknikal tadi, memang juga kita tekankan tentang adab. Dan oleh itu pada tahun lepas, sebab saya dan Yang Berhormat Menteri baru dalam kementerian ini, kita telah perkenalkan beberapa program yang kita sebut program pemukiman siswa dan latihan kepimpinan muda kebangsaan, Karisma. Ini khusus kepada pimpinan mahasiswa. Okey. Dan ini kita akan tekankan untuk mengasah nilai integriti, nilai murni dan juga resilient sebagai pemimpin negara masa hadapan. Itu untuk pimpinan. Tapi kita juga ada yang kita panggil pewaris tunas karisma. Yang ini kita dedahkan terutama pelajar-pelajar tahun 1 supaya mereka juga bersedia dan dididik tentang bagaimana meningkatkan jati diri dan juga memahami apa sebenarnya gagasan Malaysia Madani dan juga perkara-perkara asas supaya mereka memang akan lahir sebagai insan dan juga warga negara yang baik ini. Dan kita juga ada teruskan program-program yang telah diperkenalkan sebelum ini seperti program Sulam. Sulam ini kalau dulu kita buat hanya program khidmat masyarakat biasa, tapi Sulam ini atau kita panggil Service Learning Malaysia, University for Society ini, kita mau kepakaran pelajar-pelajar mahasiswa ini yang ada di universiti, yang mereka belajar, mereka bawa ke dalam community. So maknanya dia kepakaran itu, dia bukan hanya buat kerja-kerja khidmat masyarakat saja, tapi kalau dia seorang pelajar engineering, kejuruteraan, maknanya kepakaran kejuruteraan itu dia akan bawa ke dalam masyarakat dan bantu masyarakat. Jadi itu yang panggil program Sulam. Jadi ada beberapa yang pendekatan yang kita coba buat. Memang saya cukup setuju dengan Yang Berhormat Senator bahawa penting untuk kita melahirkan mahasiswa yang memang yang berjiwa merdeka, yang punya ketahanan, dan kita tidak mau, kita tahu dengan keadaan sekarang ni ramai generasi muda kita yang tidak tahan cabaran ini, dan kita perlu melahirkan mahasiswa yang kental ini, insyaAllah. Terima kasih. Teman-teman. Oh, nampaknya Tan Sri Fadmi dah pakai baju Melayu itu, saya kena bagi dia laluan lah. Sebab dia pakai baju Melayu ke? Terima kasih. Saya dah beritahu dia baju Melayu mesti dapat. Saya kena pilih juga, ada 4 orang bangun. Jadi yang pakai baju Melayu lah menarik perhatian saya. Besok baju Melayu. Datuk Yang Bertuah, Datuk YB Menteri, setahu saya, mungkin saya silap, Kementerian Pengajian Tinggi pernah membuat satu strategi, iaitu mengeluarkan graduan-graduan ini berdasarkan market needs ataupun employability. Soalannya, macam mana keberkesanan strategi ini untuk match kita keluar pelajar, graduate yang dikenaki oleh industri-industri? Adakah ia mismatch ataupun ianya berkesan dengan baiknya? Terima kasih. Habib Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan tambahan. Memang isu ini memang menjadi perkara yang begitu diteliti dalam pihak kementerian, sebab kita tidak mahu kita melahirkan mahasiswa graduan kita yang tidak diperlukan oleh pihak industri. Dan itu yang saya sebut tadi, banyak program-program yang telah kita jalankan supaya kita memastikan bahawa yang kita lahirkan, tenaga mahir yang kita lahirkan memang diperlukan oleh industri. Kita juga membuat engagement, sesi libat urus dengan pemain-pemain industri. Sebab kita mahu menganalisa berapa keperluan mereka sebenarnya. Sebab tahun lepas timbul isu tentang seolah-olah kita tidak melahirkan jurutera E&E yang mencukupi untuk negara ini. Tapi apabila kita bertemu dengan pemain industri dalam sektor E&E semikonduktor ini, ada yang mismatch itu sebenarnya hanya berdasarkan program pengajian yang kita tawarkan itu tidak difahami oleh pihak industri. Jadi apabila kita bertemu baru mereka faham bahawa memang kita lahirkan, cuma kadang-kadang hanya kita cuba betulkan dari segi program dan juga apa yang diperlukan oleh industri. Dan itu yang kita sedang cuba lakukanlah, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Profesor tak nak tanya soalan? Saya bagi Profesor Awang Sarian.
Terima kasih. wakil daripada universiti. Mungkin besok saya pakai tanjak lah supaya mendapat perhatian. Tanya saya pada Bapak Menteri dalam soal menangani isu kerelevanan dan juga kejituan dan kualiti. Adakah kementerian mempunyai program kajian berkala atau berjadual untuk memastikan senantiasa ada kajian penilaian buat? Terima kasih. Memang kajian impact kita, apa yang ditawarkan oleh dalam program di universiti ini memang kekal relevan dan kali semasa hadapan. Untuk kita pastikan bahawa mahasiswa kita sentiasa diperlukan oleh pihak industri. Dan juga kita buat juga cross reference dengan kementerian-kementerian lain. Contohnya Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Mereka telah buat kajian impact tentang bagaimana jawatan-jawatan yang bakal dijumutkan di negara ini. Lebih kurang 260,000 jawatan yang tidak diperlukan. Jadi bagaimana kita menyediakan tenaga mahir kita ini, mahasiswa kita ini, supaya mereka ini bersedia untuk menggalas amanah dan tanggungjawab jawatan-jawatan baru yang bakal wujud disebabkan ledakan teknologi ini. Ini antara perkara-perkara yang kita cuba lakukan. Bukan saja buat kajian impak di peringkat kementerian, tapi juga kita bekerjasama dengan kementerian lain untuk pastikan bahawa kita memang benar-benar melahirkan tenaga mahir yang berkualiti dan diperlukan oleh industri. Terima kasih atas soalan tambahan, Prof. Baik, sekarang saya jemput Tuan